Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aina Balkis mewakili SMC TV PSS SMK Sarjana Utama. Pada hari ini kami berada di Hotel Tenera Bandar Baru Bani bagi membuat liputan majlis penyampaian hadiah pertandingan inovasi rak buku dan pengayaan program nilam Sekolah 2025 anjuran Kadogawa Keempat Star Sendirian Berhad. Majlis ini diadakan bagi menghargai usaha-usaha dan kreativiti sekolah-sekolah yang telah menyertai pertandingan inovasi, khususnya dalam memperkasa program nilam melalui reka bentuk rak buku yang inovatif dan pendekatan pengayaan bacaan yang lebih efektif. Dengan penlibatan sekolah dari seluruh Malaysia, majlis ini menjadi platform penting untuk menghargai idea, komitmen dan inovasi yang menyokong perkembangan budaya membaca dalam kalangan murid. Jadi, siapakah pemenang inovasi yang paling kreatif pada tahun ini? Dan apakah idea-idea hebat yang akan dibawa pulang? Jom kita saksikan liputan penuh majlis ini. Assalamualaikum, nama saya Cikgu Hanis. Alhamdulillah, dengan menyertai program pertandingan Keempat Star kali ini, apa yang kita tahu, perpustakaan merupakan nadi ataupun jantung sekolah. Cuma kali ini saya nampak program ni dapat mengasah kreativiti murid dan juga kita dapat membudayakan sikap membaca dalam kalangan murid dan juga warga sekolah. Sekian sahaja liputan kami daripada Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Inovasi Rak Buku dan Pengayaan Nilam Sekolah 2025. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan sekolah yang telah menunjukkan inovasi cemerlang dalam memperkasa pendidikan dan budaya membaca. Semoga usaha yang ditonjolkan hari ini terus menjadi inspirasi kepada sekolah-sekolah lain dalam memperkukuh program nilam di seluruh Malaysia. Saya Aina Balkis melaporkan untuk SMC TV PSS SMK Sarjana Utama. Teroka ilmu, serlahkan kreativiti. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.